Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi. Baik, video hari ini saya nak tunjuk cara tanam pokok bunga raya spesies ni cantik spesies ni. Ini tengok ni. Okey cara paling mudah. Ada dua cara Okey, jom kita tengok. Ada dua cara cara untuk menanam bunga raya. Ini saya belum pindah ke tanah lagi. Ini cara pertama, terus cucuk cutting ataupun keratan batang, terus cucuk di polybag. Ini pokok yang tadi saya tanam tadi saya dah pindah ke tanah, dah berbunga dah. Ini satu kaedah lagi, kita rendam terus cutting. Dalam lebih kurang dalam 2 minggu, akar tak panjang lagi Tapi dah boleh pindah dah. Dah tumbuh dah, tengok. Ni saya dah pindah, dah tumbuh. Saya dah pindah ke polybag. Okey. Nak pindah polybag senang saja, cari tanah. Okey, ini kaedah paling mudah lah. Rendam sini semua banyak tumbuh. Dia punya akar dia. Tengok, ni ada lagi ni. Tapi dia tak merambu-rambu lagi akarnya sebab ni baru lagi ni. 2 minggu lebih kurang. Ada yang tak hidup. Rendam banyak sikit sekaligus tak apa Yang dah tumbuh ni tumbuh akar lah. Akar dia dia tumbuh atas daun, keluar akar lah bawah, tengok akar banyak. Ni calon-calon akar ni dah apa? Dah mudah, dia nak tumbuh panjang akar dia. Okey. Banyak dapat ni. Cutting aja. Rendam saja. Kemudian nak tanam terus, kalau akar tak ada boleh terus tanam lah. Kalau akar berambu-rambu tak ada, boleh terus cucuk saja. Kalau ada akar rambu-rambu, elok kita jangan cucuk, nanti patah dia punya akar dia. Macam ini boleh cucuk saja. Ni sebab dah tumbuh ni kan. Okey, cucuk. Kita topak tanah. Tak topak terus tanah. Terus tubuh tanah terus, tak apa, cucuk ke tanah terus boleh. Tapi pastikan kena siram selalulah. Boleh terus cucuk ke tanah. Mudah. Padat sikit tanah. Kemudian biar di tempat redup. Siram air. Siram biar di tempat redup. Okey, siap. Tunggu. Okey, tunggu dia membesar saja. Mudah cutting ni mudah, tapi adat lah, bukan semuanya kan hidup. Tapi majoriti 90% jadilah. Okey, jadi semua tumbuh akar, tengok. Rendam. Okey, mudah. Ni akar dah tumbuh banyak, tengok. Okey, cara paling mudah untuk menanam bunga raya, video saya sebelum ni pun dah ada. Itu teknik keratan batang, tanam terus ke tanah. Ini rendam dengan air dulu. Okey, itu saja perkongsian cara menanam bunga raya yang spesies purple tadi. Cantik warna ni cantik. Dia pokoknya kalau rajin trim, berimbun lah. Kalau tak trim dia akan tinggi pokoknya. Okey, itu saja perkongsian. Jumpa lagi. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Tolong follow saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.